alhamdulillah tak tahu dia jumpa seorang kawan. Dia nak tolong lah. Dia memang nak tolong kawan dari kecil gangster sampai besar sampai tua. Cina, Melayu? Cina. Okey, ya. Ha. So? Dia ternampak saya, dia tanya, "Awak Awar lah?" Saya cakap sebenarnya tak ingat nama saya sendiri. Nama saya Awar Bodoh dulu. jugalah. Ha. Habis adik duduk mana? Tidur mana-mana tempat sampah. Masa tu kat mana? Mana pun tidurlah. Tu kawasan sana okey sikit. Tak ada polis selalu tangkap. Berapa lama Alif dalam keadaan macam tu? Setahun lebih? Tahun lebih. Lepas tu kawan jumpa, siapa jumpa. kawan dia? Nama dia siapa? Ha? Nama? Dia tak tahu sekarang saya pun tak tahu dia mana. Nama tak mahu cakap dia. Okey. Dia sewa satu bilik untuk saya. Dia mandikan saya. Dia cakap, selalu mari beritahu saya, awak ada anak. Ingat tahu. Dia pun bukan Islam lah masa tu. Dia bukan Islam. Dia Cina. cakap, awak ada anak. Awak ada anak. Baru perlahan-perlahan ingat balik. Bila dia ingat balik, tapi saya pun tak nak campur dia. Sebab saya tahu dia punya latar belakang. Pun gangster lah. Bukan gangster. Dia orang ada penagih lah. Tu kawan memang setia lah. Tapi Alif tak menagih lah masa tu tak susah Saya juga. pun suka. Sebenarnya dia punya hutang budi saya tak dapat bayar lah. Saya makan sampah dan angkat suap dia makan. Kalau Hisham boleh tak? Sampah tau. Saya terpaksa angkat. Saya makan, saya suap. Boleh tak? Tahap itu dia boleh makan. Dia boleh telan dengan saya.